Maulid Nabi tiap tahun kita sambut. Bahkan kita buat peringkat negara pun, peringkat kebangsaan. Maka dari sudut sambutan tu kita tak kurang. Bahkan setiap sambutan kadang-kadang biryani, kadang-kadang nasi arak pula, kadang-kadang nasi minyak pula. Maka dari sudut sambutan kita tak kurang. Kita kena tahu, dengan Nabi ni bukan hanya berpada dengan sayang, tetapi mesti ikut. Tak pada dengan sayang kita sayang dengan Nabi. Sebab tu kita berjanji masa nak baca atas bantal kuning, kerana kita tahu dia sedang bercerita tentang kelahiran Nabi. Mesti ada ikut. So yang kurang apa dia? Lepas daripada sambutan maulid, yang kurang kita kena kenal sunnah-sunnah Nabi, supaya kita tak terasa asing bila dengar hadis sahih. Supaya bila orang baca hadis sahih kat kita, orang kata kat kita, yang ni hadis ni sahih tuan-tuan, riwayat Bukhari, kita terasa offense. Kita rasa orang yang sedang baca hadis sahih tu sedang melakukan serangan kepada amalan Melayu Nusantara. Sedangkan dia bukan nak serang apa, dia nak baca yang Nabi punya. Dia kata, tuan-tuan, yang ni Nabi punya. Inilah dia orang ni, tak ada bincang benda lain, bincang benda kecil-kecil ni. Tuan-tuan kena semak balik ceramah Maulid Nabi setiap tahun. Kita pernah tak, selain daripada cinta dan ingat kepada Nabi, pernah tak kita bincang bagaimana saya nak mengikut Nabi? Kita nak cari yang afdal, yang dekat dengan sunnah. Sebab kita sambut maulid tiap tahun ni. Bahkan ada orang sambut maulid tiap minggu. Ada kat Jordan sambut maulid tiap minggu. Tiap minggu baca qasidah. Kalau kita cinta kat Nabi, kita boleh buat majlis untuk menyatakan manifestasi kita cinta Nabi. Sepatutnya apa yang berkaitan dengan Nabi kita kena fikir ia besar. Kalau tak, tuan-tuan, tak guna kita sambut maulid. Kita bukan hanya nak mengamalkan hadis yang sahih saja. Kita bukan hanya nak mengamalkan hadis yang hasan saja. Kita juga nak jaga nama Nabi daripada pemalsuan dan penyelewengan. Kerana Islam ni dia bukan hanya nak amal benda baik. Islam juga nak halang benda tak baik daripada masuk dalam Islam. Maka kita pun yang belajar hadis ni, oleh kerana dia nak memanifestasikan cinta daripada Nabi, dia rasa dengan membongkarkan hadis palsu yang berlega dalam masyarakat. Kita sebagai masyarakat, walaupun hadis tu kita dah dengar 30 tahun, datang seorang ustaz bagi tahu hadis tu palsu, tuan-tuan, yang kata palsu ulama hadis ni, ulama hadis ni, ulama hadis ni, dengan bukti. Maka kalau kita sambut maulid setiap tahun, kalau kita rasa maulid Nabi, sambutan itu berkesan dalam jiwa kita, kita kena rasa alhamdulillah, hari ni saya tahu hadis yang disandarkan kepada Nabi itu palsu sebenarnya, dan kita kena hargai. Kalau tak, tuan-tuan, tidak ada beza cinta kita dengan cinta palsu. Tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah Abu Bakar, dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, Abu Bakar masa nak pergi hijrah dengan Nabi ni, dia tak senang duduk. Kadang-kadang dia jalan, dia pergi depan Nabi, kadang-kadang dia patah balik ke belakang, dia tengok Nabi, tengok dia. Nabi kata, ni apa hal pula ni? Abu Bakar kata, aku bimbang kalau ada tombak ataupun anak panah yang terbang tiba-tiba kena kat engkau ya Rasulullah, maka kalau kena biar aku kena dululah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku mati aku seorang lah, tapi kalau kau mati satu umat akan terasa. Tu cara sahabat memanifestasikan cinta daripada Nabi. Bukan hanya sekadar laungan, tetapi dengan bukti, sanggup. Itu janji sahabat. Tapi kita hidup di zaman kita tak boleh pertahan jasad Nabi. Apa yang ada hadis Nabi kita pertahankan. Kita sedih bila mana kita nak bela hadis Nabi kerana kita sayang kat Nabi. Walaupun kita tak pandai nak pergi angkat spanduk, kita tak pandai. Kita tak pandai nak pergi jerit banyak-banyak, selawat, jerit-jerit, kita tak pandai. Tapi cara kita nak menunjukkan cinta kita kepada Nabi, kita tak benarkan orang salah guna nama Nabi. Bila ada mana-mana ustaz yang sebut hadis palsu, kita akan tegur. Dan bila kita tegur, masyarakat akan kutuk kita macam-macam. Kalaulah seorang menteri namanya disalahguna oleh mana-mana orang, penyokongnya akan bela dia. Paling tidak ahli parti menteri itu akan bangkit untuk pertahankan nama menteri. Kalau mana-mana artis namanya disalahguna, mukanya diguna dalam iklan yang tak ada bayar dan tak minta izin, akan ada fan-fan besar yang akan bela artis ni supaya namanya dan gambarnya tidak disalahguna. Tapi bila mana nama Nabi disalahguna, saya tengok orang yang laungkan cinta Rasul,
dia tidak memilih untuk mempertahankan nama Nabi. Sebaliknya dia memilih untuk mempertahankan orang yang membaca hadis-hadis yang tidak benar dan disandarkan kepada Nabi. Kita tanya balik iman kita. Kita beriman dengan Nabi ke? Kita beriman dengan ustaz-ustaz yang membaca hadis palsu. Bahkan orang yang sedang melakukan penyelewengan dalam agama, ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang minum arak. Ya, kita kata ia maksiat. Bahkan orang sedang minum arak pun dia tahu itu dosa. Tapi orang yang sedang menyebarkan hadis palsu dan orang awam yang sedang mendengar hadis palsu, dia rasa itu agama. Dia rasa dia sedang menghampirkan diri kepada Allah dengan hadis yang dibacakan tu. Tuan-tuan, hadis palsu ni bab syurga neraka. Nabi kata siapa guna nama aku, dusta atas nama aku dengan sengaja, tunggu tempat dalam neraka. Syurga neraka ni tuan-tuan, isu kecil ke isu besar? Tuan-tuan, benda ni bukan hanya sekadar slogan. Benda ni perlu dibuktikan. Maka perlu kepada penjelasan, perlu kepada pencerahan. Apa tanggungjawab kita?